Assalamualaikum malam saya istirahat di resort terang dah. Jadi saya nak bawa abel lah mai tengok suasana. Nak ayat atau view yo tamacak molek mai kita tengok deh. Bawah. Ni dah. Ni kat atas tu tengok bilik tu. Hang yo ni habis bukan hak kita duduk gini. Ni. Bukan hak pion ni. Oh comel sini. Bawah. Kata adik saya bilik fok yo dah. Muka malam fok yo naik ke atas nung saya pun tak tahu. Muka tak nampak malam. Comel hangat bilik fok yo duduk atas bukit. Tu bukit tu lalu kita tengok ni. Tengok ni. Oh saya tak aja yang gila tengok tu tengok bawah dah. Pani buta ni. Oh kalau duduk bawah ni gagung kalau kita tengok ya lah. Aduh. Ni dah. Pas kita tengok kok ni apa comel ge ni. Tapi duduk bawah bukit gini. Oh dalam situ tu. Kalau tengok dah. Ih takut tengok kali tu. You buat lagu mana? Ya akik bari lagu mana ni dah. Tengok tu. Tu hak atas tu kalau pergi duduk atas ni bilik saya duduk ni Ni. Pas naik tangga pula lagi. Tengok ni nak boleh sampai bilik kita ni. Tepi ni. Ni bilik pak kita tidur malam ni sini ni. Pok adik saya naik lagi atas ni. Lu bukit. Pas nak ayat atas kalau kita naik atas ni you nampak view bukit. Ni. Nak boleh apa bilik pun. Ni. Nampak view dah. Tapi lah ni cuaca hujan Adik kue nampak ni kalau nak naik atas ni lagi boleh ni pergi kat toli tu. Dia aja tu kat bawah lu tamacak tengok tu. Tu bawah tu. Duk tepi bukit itu. Kolah bilik kolah mana? Bawah lagi. Oh situ emas saya yak tu yo. Dua orang duduk situ. Ni tunggu bangun nak kita tengok bilik fok yo. Kalau kita mai ke atas nung yo tunggu jalan tu dah tu. Oh malam fok yo mai ke atas tu jadi kita tak tahu. Jadi sini ni bilik saja, dek saja dek kita sewa ni dekat-dekat ah. Mana pinjam bah? Ni pian ni dekat ni. Oh okey lain. Oh tu bilik abah duduk tu bah. Bawah kali dah abah tu. Ada kuda. Pas nu nak ayat atas sini ni kita nampak lah view sungai dah. Pas nampak suasana bukit, pas tu pohon-pohon kelapa. Ni sini orang lain ni. Oh nu kalau nampak bawah tu. Tu situ Maita tu mah. Tu hak Maita. Oh comel fok yo nampak tu. Fok mak tak tu dah tirau. Oh pas nampak lah view kat bawah. Paning tempat fok modal kita dengan anak pupu kita tu bawah tu buat yo. Kita tengok bilik adik kita pula ni kalau kita mai kat tu ya boleh musim ni. Malam apa ya mai datang kereta lah kat tu. Ni balik bilik adik kita ni. Oh bilik nampak comel Mai kita masuk ala bilik fok yo Oh comel Sini tiang diau dah, dua orang tidur. Lepas tu ada TV gini lah. Lepas tu ada tempat tim kafe gitu. Pok ketik lah dah kita tengok. Sini bilik air Lepas tu ada air lah. Ni orang hok sewa. Nak boleh semai sewa di tepi bukit ni. Tengok thamacat. Kalau kita tu kali dengan pukau di Indonesia. Oh. Wah. Thamacat sejuk Lu. Dumop. Tengok air sungai tu wasa sebaita. Oh jadi mari orang panggil mari tenang hati lah ni. Ni kita kerja hok modoh Pas nak pergi lui kerja pulak lah dah. Lui lah nanti naik lagi main go tu pula sungai pula dah. Oh jadi bangun tidur pakai mai duduk tengok bukit tu. Kak dengan 3J duduk tengok bukit. Tak 3J juga. Dia dak 3J juga. Jadi you pilih kata duduk kat tepi bukit belakang keluarga dah. Oh comel pilih tengok. Ya kita duduk dekat gitu benar tak? Tapi yang malam you jadi tak nampak jadi peningnya lah dak. Tu bilik abah tu asal tu. Bawah tu ni okey. Ni orang lain kat abah. Belah abah tu belah atas mah. Ya. Malam tu saya lebih kurang berapa? Mile lah apa? Mile putih. Ya tapi harga you boleh kira kot jalan. Dekat 30 kot dah. 33 lebih. Kita simpan kuah. Hok Remo 8 kuah, hok Mira 5,000 Mira boleh mahal. Oh, ya besar ni atas bukit tu dah. Comel dah kalau kita tengok suasana. Tapi naik bukit gini lah kalau pergi hok minat. Okey kalau pergi tak minat main jalan-jalan gini ngak. Serabut jugaklah habis dia Atas sini dah ada binatang ni. Tu tengok tu Bilik saya duduk ni nak ayat atas. Kalau bukan sabit adik saya mari duduk sewa sini ni harga beribu-ribu gini tu fok itu tu. Pasal pun tak sewa lah dah. Tapi view tu okey lah
Kalau payah hok minat duduk dengan tamacak be dah. Ha ni. Dia terang be dah. Tu tengok. Ramai lah makna tu fok saya saja tu cuma malas saya tak tahu duduk kat mana atau mau mai tengok curah ni. Lagu ning weh Syomel luar biasa. Assalamualaikum.